Assalamualaikum. Saya Kamal Razam bin Ali Amran, coach bagi pasukan Selangor. Saya amat bersyukur kerana Selangor menjuarai jurung-jurung kalinya bagi Karnival Sukan Liga Sukan Komoditi tahun 2025. Saya amat bermangga. Selangor telah mengalahkan Kelantan dengan aggregate 2-0 dan saya memang terharu. Saya tak boleh nak cakap apa lagi dah. Kerana ini dalam sejarah Selangor menjuarai peringkat kebangsaan Liga Komoditi Kebangsaan. So saya ucapkan terima kasih pada pengurusan Kementerian Jabatan Belia Daerah Kuala Selangor dan Jabatan Belia dan Jabatan Belia Negeri Selangor kerana membuat menaikkan semangat tim ataupun memberi apa-apa yang diperlukan oleh pihak pasukan. Dan seterusnya kami pula mencuba sedaya upaya untuk memenangi dan menjuarai kejuaraan ini saya rasa buat kali pertama lah. Ya, alhamdulillah. Saya amat bersyukur pada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kami menjuarai untuk kali pertama kejuaraan Liga Komoditi Kebangsaan 2025. Yes, terima kasih.